Kementerian Perpaduan Negara telah membuat laporan terhadap seorang pengguna media sosial yang menghasut kebencian kaum dengan menyeru agar rusuhan 13 Mei berulang susulan kontroversi pemindahan kuil di Kuala Lumpur. Mengutip laporan Malaysia Kini, Menteri Perpaduan Negara Aaron Agodagang berkata laporan tersebut telah dibuat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Saya berharap agar individu yang terlibat disiasat dan diambil tindakan sewajarnya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kementerian Perpaduan Negara komited dalam memastikan keharmonian dan perpaduan rakyat Malaysia terus terpelihara. Oleh itu, sebarang bentuk kenyataan atau tindakan yang boleh menggugat perpaduan dan menyemarakkan kebencian tidak boleh diterima sama sekali, katanya di platform X. Individu yang dimaksudkan menteri itu merupakan pengguna X dengan nama Amir Ridwan telah mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman yang melampau, menulis, "Sekarang ni memang elok perang je Melayu dengan Keling ni. Baru dorang tahu tempat dorang kat mana." Dia turut menghina komuniti India dengan menyifatkan mereka sebagai bodoh dan menuduh mereka membina kuil beratus-ratus di tanah haram walaupun hanya mewakili 7% daripada populasi. Dalam perkembangan berkaitan, Aaron menggesa rakyat Malaysia supaya menggunakan media sosial secara bertanggungjawab dan mengelakkan tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan kaum atau agama. Pemindahan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman yang berusia 130 tahun dari Jalan Masjid India telah mencetuskan reaksi berbelah bahagi, dengan sebahagian pengguna media sosial mempersoalkan status undang-undang kuil Hindu.